Ramai orang salah anggap bila meninggalnya suami, rumah tu terus dapat dekat isteri sebab isteri sebagai penama dekat rumah tu. So isteri pula anggap rumah tu milik mutlak dia dan anak-anak. Salah tu. So sebenarnya bila mana suami meninggal dunia, harta yang ditinggalkan tadi tu telah bertukar status menjadi pusaka. Jadi pusaka suami ni tadi perlu diagihkan mengikut kaedah faraid. Tapi isteri sebagai penama rumah tu, isteri penama bukan pemilik mutlak. Isteri cuma pentadbir yang kena uruskan rumah itu dan perlu agihkan mengikut waris faraid yang terlibat. Okey, jadi bila mana jadi macam tu, isteri mungkin perlu berbincang dengan seluruh waris faraid yang lain, mungkin minta mereka melepaskan bahagian ataupun berbincang cara yang paling mudah lah, mungkin tebus pusaka dan sebagainya. Tapi sekarang ni macam mana kita nak make sure kalau seorang suami itu bila dia meninggal, dia nak rumah itu 100% berpindah kepada isteri dia, orang lain tak boleh ambil. Caranya suami tadi sebelum dia mati, masa dia hidup ni, dia kena buat hibah harta siap-siap. Dia kena buat satu dokumen hibah harta mengatakan bahawa rumah yang kita duduk sekarang ni ataupun rumah-rumah lain dan sebagainya, dia boleh hibahkan siap-siap bagi kepada isteri. Jadi dia hibahkan masa dia hidup. Bila dia meninggal dunia, rumah yang dah dihibahkan ni tadi tidak termasuk dalam senarai harta yang perlu difaraidkan. Faham tak? So sekarang ni kalau nak buat proper documentation, make sure buat dokumen hibah yang betul-betul lengkap, betul-betul mengikut syariat Islam, mengikut undang-undang Malaysia. Jadi bagi anda isteri dekat luar sana, sila tag suami anda dalam video ni. Make sure suami sediakan hibah rumah siap-siap supaya kehidupan anda dan anak-anak lebih terjamin selepas dia meninggal dunia nanti. Saya dah buat satu grup percuma tentang hibah, wasiat, pusaka dan juga faraid. Kalau anda belum join lagi, klik link dekat bio. Sertai sekarang, okey? Assalamualaikum.